Pada tahun 2021, Melaka United hampir melangkah ke final Piala Malaysia buat pertama kalinya. Namun, pada tahun berikutnya, walaupun layak dari segi kedudukan Liga, skuad Hang Tuah tersingkir dari Liga Super. Sejak penubuhan MFL, dia telah membuat syarat setiap pasukan yang bermain mestilah diprioritize. Di bawah prioritize itu terkarung club licensing, di mana setiap klub tu harus mematuhi financial strength, fans base, home ground base. So dalam perkara ini, Melaka United telah bercanggah dengan financial kriteria dia tak lepasi kriteria itu dan berlaku pertonggakan gaji pada Melaka daripada Liga Rumahan, Liga FAM, Liga Perdana masuk Liga Super. Kos untuk main Liga Super agak tinggi. Jadi Melaka yang saya nampak dia tak konsisten dalam segi keuangan. Jadi kadang-kadang ada gaji tak bayar, gaji bayar, gaji tak bayar, dia tak konsisten. Bagi membina sesuatu tim tu memang agak sukar lah. Sebab saya dalam pasukan sama, kita nak jaga 25 pemain dengan pegawai, macam-macam perangai lah manusia. Jadi bila kita dah ada puncak, apabila kejatuhan tu memang terasa lah. Untuk kita nak naik balik memang agak sukar dalam bersepak. So di mana MFL telah berikan banyak peluang dan rayuan. So sampai ke saat akhir mereka gagal. So secara otomatiknya setiap perlembagannya terbatallah penyertaan Melaka United. Pada masa ini Melaka United masih digantung. Perasaan sedih tu memang mendalam, very deep. Because selama ni kami as a penyokong berjuang di mana saja, dari Perlis ke Johor, ke mana-mana saja, Sabah, Sarawak ke outstation, kami akan mengikut. Penyokong Tega ni akan mengikut ke mana pergi. Berbagai usaha daripada pihak pengurusan beberapa kali memohon kepada MFL dan juga FM lah untuk mengekalkan Melaka dalam Liga Super. Tapi ini melibatkan teknikal di dalam Liga tu, format tu dah disediakan lah. Kita tidak boleh duduk diam. Kalau Melaka United tak ada, Melaka ni tak ada pasukan. So dia terpaksa tubuhkan satu pasukan baru, Melaka FC ni, untuk bersaing dalam Liga M3 supaya aktiviti bola sepak tu sentiasa ada di Melaka. Kalau Melaka FC ni tak ada, so memang tak ada aktiviti bola sepak. Perkara ini telah berlanjutan berbulan-bulan. Penyokong setia terkejut kerana tiada penyelesaian muktamad dicari. Akhirnya, mereka memilih untuk mengabaikan pasukan yang baru dibentuk, Melaka FC, sebagai pengganti Melaka United FC yang ternyata masih dicintai. Jadi harapan kita pada tahun ni, kita memang nak Melaka kembali balik kepada Liga Super. Memandangkan kita kadang-kadang orang cakap dah tahu hati nak tengok Melaka main dah. Bila masuk M3 ni, kita terus suram terus. Dah tak ada harapan langsung. Bagi kita dah tak ada harapan lah. Bagi saya memang kita tak boleh put langsung lah Melaka ni. Tapi kali ni memang sangat-sangat teruk lah, sebab tak layak berada Liga Super. Kira disingkirkan, disisihkan. Cuma peminat rasa macam tertanya-tanya lah, apa dia punya kesimpulan dia. Disingkir bukan pasal tim tu kalah kan? Pasal isu lah, isu dalaman manajemen gaji apa semua kan. Peminat dahagakan untuk ke stadium. Sebab sekarang peminat tak tahu apa nak buat untuk bola sepak ni. Jadi kalau kita tengok media sosial dah suram lah untuk pasukan bola sepak. Apa saja yang mereka buat semua nampak tidak begitu positif. Kami tidak nampak lagi ultras lagi. So kehadiran mereka, tanpa kehadiran mereka, semangat pemain-pemain itu tak sampai ke puncak. Macam seperti bermain di dalam kelabu. So tiada langsung reaksi keceriaan untuk memupuk pemain-pemain ini beraksi. Dan sekarang ni pun dah wujud satu tim baru, Melaka FC. Dan saya rasa untuk tim baru ni mungkin struggle lah untuk mengambil hati penyokong Melaka United yang dah biasa, dia memang passion kita dekat Melaka United.
MUFC. Ada orang yang datang, ada orang datang tengok kan. Tapi sebenarnya datang sekadar nak tengok macam mana main dia ni. Tu macam ni. Tapi jiwa tu tak ada. Jiwa tu tak ada, bukan untuk dia. Pelbagai usaha dilakukan oleh pengurusan baru untuk kembali ke Liga Super secepat mungkin. Namun penyokong sedar ia bukan sesuatu yang mudah dan akur dengan keadaan semasa. Kita harapkan Melaka FC ni buatlah yang dia mampu buatlah. Untuk apa yang dia rasa yang dia boleh buat tu dia teruskan. Tapi dari segi penyokong tu saya tak jamin lah. Ada penyokong yang akan menyokong mereka. Melaka FC ini ditubuhkan secara spontan. Masa itu kami tiada apa-apa fasiliti termasuk pemain. Masa itu bulan 12, penghujung bulan 12. So kami berjumpa Presiden memberi taklimat dan mengatakan dia akan melantik seorang jurulatih import. Pasukan ni adalah kita anggap sebuah syarikat contoh kan. Jadi kita perlukan seorang yang sportsman dan juga business minded untuk membina sebuah pasukan Melaka ni. Apa pun yang berlaku, utamanya adalah dana. So macam mana untuk tarik sponsorship masuk, dan kalau sponsorship masuk pun berjuta juga. Contohlah kalau ada, orang yang manage siapa? Melaka jatuh ke M3 tahun ni. So keputusan saya kembali ke pasukan Melaka disebabkan ini negeri saya. Saya sayangkan negeri saya. So saya buat satu keputusan untuk kembali ke Melaka dengan satu azam, dengan satu manajemen yang sangat-sangat bagus tahun ni, untuk kita kembalikan balik geraman kegemilangan Melaka ni ke Liga Super. Dari tim marketing dia, PR, dari tim sport science dia, perlu kena ada orang yang berdedikasi lah untuk duduk, bukan kawan-kawan dan sebagainya lah, supaya tim tu dijaga dengan baik. Dan players adalah pekerja kita lah. So pekerja macam saya, kalau saya tak dibayar gaji, macam mana saya nak bekerja dengan 100%? Sama macam sekarang lah, bermula pada bawah, daripada pengusaha baru, coach baru, player baru, dan nak mencipta satu keharmonian yang penting dalam tim lah, untuk mencipta satu kekuatan dalam tim, macam mana kita nak bermain bersama, dan nak menjalani hari-hari yang berbeza lah. Kalau Melaka FC ni dia nak kecapi kejayaan, macam mana pun kena bermula dengan penyokong. Apa yang penyokong nak dia kena tahu. So, penyokong pun ada idea dia. So dari segi faktor kewangan, pengurusan, dan juga pelbagai lah, untuk membantukan satu pasukan tu menjadi tim yang bagus.